Pertarungan logam, titanium versus tungsten. Gergasi mana yang lebih hebat? Apa khabar peminat kejuruteraan? Hari ini kita akan masuk ke gelanggang untuk menyaksikan salah satu pertarungan paling menarik dalam dunia bahan. Bayangkan, anda perlu membina sesuatu yang mencabar had. Sebuah pesawat yang terbang lebih tinggi, implan yang menyatu sempurna dengan badan anda, alat yang boleh memotong keluli paling keras atau filamen yang mampu menahan haba melampau. Tetapi, siapakah juara sebenar apabila tekanan berada pada tahap maksimum dan keadaan sangat ekstrim? Hari ini, kita akan membandingkan dua logam paling mengagumkan yang dikenali dalam bidang kejuruteraan, titanium dan tungsten. Satu dikenali kerana ringan dan ketahanannya yang tiada tandingan, manakala satu lagi terkenal dengan kekerasan serta takat leburnya yang mencabar mana-mana relau. Tetapi, yang mana satu lebih serba boleh, yang mana lebih menonjol dalam setiap kategori, dan akhirnya, yang mana akan menjadi pemenang dalam pertarungan gergasi logam ini. Untuk memulakan, kita perlu faham bahawa titanium dan tungsten bukanlah logam biasa yang anda jumpa setiap hari. Tidak seperti besi atau aluminium. Mereka adalah bahan istimewa, dipilih dengan teliti oleh jurutera untuk tugas-tugas di mana logam lain pasti akan gagal. Kedua-duanya mempunyai ciri-ciri yang menjadikan mereka unik, tetapi kekuatan mereka terletak pada aspek yang sangat berbeza. Mari kita mulakan dengan gladiator pertama kita, titanium, yang ditemui pada akhir abad ke-18 dan dinamakan sempena Titan dalam mitologi Yunani, yang terkenal dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Titanium mengambil masa yang lama untuk dimurnikan dan sifat-sifatnya benar-benar difahami. Tetapi, sebenarnya apa yang menjadikan titanium begitu istimewa dan mengapa ia sangat dihargai? Jawapannya terletak pada gabungan sifat-sifat yang hampir ajaib. Ia sangat ringan, tetapi pada masa yang sama mempunyai kekuatan mekanikal yang mengagumkan, seringkali mengatasi keluni dalam misbah kekuatan beratnya. Bayangkan satu bahan yang hampir sekuat keluni, tetapi kira-kira 45% lebih ringan. Selain itu, titanium sangat hebat dalam menahan kakisan. Dan mengapa titanium hampir kebal terhadap kakisan? Walaupun dalam persekitaran yang agresif seperti air laut atau sesetengah asid. Apabila titanium bersentuhan dengan oksigen, ia membentuk lapisan nipis oksida titanium yang sangat stabil dan pasif. Lapisan ini bertindak sebagai perisai pelindung, menghalang logam di bawahnya daripada diserang. Ciri inilah yang menjadikannya ideal untuk komponen marin dan perawatan kimia. Dan selain itu, titanium mempunyai biokeserasian yang luar biasa. Ia tidak beracun dan tidak bertindak balas dengan tisu badan. Ini membolehkan tulang tumbuh dan bergabung terus ke permukaannya, sesuatu yang penting untuk prostesis, pin, dan implan gigi. Takat leburnya adalah tinggi, sekitar 1668 derajat Celcius, yang menjadikannya sesuai untuk aplikasi suhu tinggi. Walaupun ia bukan juara mutlak dalam aspek ini, sekarang mari kita kenali bahan kedua kita, tungsten. Nama tungsten berasal dari bahasa Sweden, tungsten, yang bermaksud batu berat, merujuk kepada ketumpatannya yang luar biasa. Juga ditemui pada akhir abad ke-18, tungsten dengan cepat mendapat perhatian kerana sifat-sifat ekstrimnya. Tetapi, apa yang menjadikannya salah satu unsur tulen yang paling tumpat dan keras? Dan mengapa ia mempunyai takat lebur tertinggi antara semua logam yang diketahui? Jawapannya terletak pada struktur atomnya dan ikatan logamnya yang sangat kuat antara atom-atomnya. Ikatan-ikatan ini memerlukan sejumlah besar tenaga untuk diputuskan, menghasilkan takat lebur yang menakjubkan. Sekitar 3.422 derajat Celcius yang tertinggi di antara semua logam dan kedua tertinggi di antara semua unsur. Hanya kalah dengan karbon dalam bentuk grafit. Ketumpatan dan kekerasan yang melampau ini menjadikan tungsten sebagai bahan pilihan untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan maksimum terhadap haus dan deformasi. Ia sangat keras sehingga digunakan dalam alat pemotong berprestasi tinggi yang mampu memesin logam dan aloi lain dengan mudah. Namun, walaupun dengan segala kekerasan ini, mengapa ia begitu rapuh pada suhu bilik? Secara paradoks, struktur atom yang sama yang memberikannya kekerasan dan takat lebur yang tinggi juga menjadikannya agak rapuh dan mudah pecah apabila tidak berada pada suhu tinggi.
Ini bermakna, walaupun ia tahan cala dan ubah bentuk, ia boleh pecah atau terkopak apabila terkena hentakan. Ketahanan tegangan tungsten juga mengagumkan pada suhu bilik, tetapi nisbah kekuatan kepada beratnya tidak dapat menandingi titanium. Dengan semua pengenalan telah dibuat, kini tiba masanya untuk pertarungan bagi menentukan logam mana yang lebih unggul. Mari kita bandingkan mereka dalam kategori yang berbeza dahulu. Dari segi kekuatan mekanikal dan ringan, titanium adalah juara yang tidak dapat disangkau. Nisbah kekuatan kepada beratnya adalah lebih tinggi daripada hampir semua logam kejuruteraan, menjadikannya tidak dapat digantikan. Dalam industri aeroangkasa, di mana berat adalah faktor kritikal untuk struktur yang ringan dan kuat, titanium menang dari segi kekerasan dan ketahanan. Ketahanan terhadap lelasan tungsten, terutamanya dalam aloinya seperti karbida tungsten, menguasai keupayaannya untuk menahan calar, potongan dan lelasan. Ia tiada tandingan, menjadi pilihan untuk mata gerudi, pemotong dan alat pemotong bagi suhu yang melampau. Dengan takat lebur rekodnya, tungsten mempunyai kelebihan. Ia digunakan dalam filamen mentol, elemen pemanas relau dan dalam aplikasi di mana logam lain akan cair begitu sahaja. Dan mengenai ketahanan terhadap kakisan, titanium dengan lapisan oksida pelindungnya menyerlah dalam kategori ini. Ia sangat sesuai untuk persekitaran masin, berasid dan beralkali, di mana integriti bahan adalah sangat penting. Akhir sekali, dari segi ketumpatan, sudah tentu tungsten yang memegang gelaran itu. Dengan ketumpatannya hampir 2 kali ganda daripada plumbum dan kira-kira 2,5 kali ganda daripada titanium. Ia digunakan di mana jisim diperlukan dalam isi padu yang kecil, seperti pada pemberat dan teluru penebuk perisai. Baiklah, aplikasi praktikal setiap satu menggambarkan dengan jelas kelebihan mereka dalam pelbagai situasi. Titanium adalah bintang dalam badan pesawat, komponen roket, implan ortopedik, basikal berprestasi tinggi dan barang kemas. Tungsten pula boleh ditemui dalam filamen mental pija, hujung pen mata bola, pemberat imbangan, elektrod kimpalan TIG dan sudah tentu dalam alat pemotong yang sangat tahan lasak serta juga dalam perisai dan peluru. Namun, tiada satu logam pun yang sempurna. Titanium, walaupun mempunyai kelebihan, adalah mahal dan agak sukar untuk dimesin serta dikimpal, memerlukan persekitaran yang terlindung dan perlu mengelakkan pencemaran oleh oksigen pada suhu tinggi. Tungsten pula terkenal sangat sukar untuk diproses kerana kekerasan dan kerapuhannya pada suhu bilik. Selain itu, ia juga mahal. Pada akhirnya, pertarungan logam ini tidak mempunyai satu pemenang mutlak. Titanium dan tungsten adalah juara dalam bidang masing-masing. Setiap satu mempunyai set sifat unik yang menjadikannya tidak boleh digantikan dalam aplikasi tertentu. Titanium ialah pejuang yang ringan dan tahan lasak, pakar dalam ketahanan kakisan dan biokeserasian, manakala tungsten ialah si gagah yang keras seperti batu, raja suhu tinggi dan ketahanan haus. Kemenangan sebenar terletak pada kebijaksanaan memilih logam yang tepat untuk cabaran yang sesuai. Jika anda sudah sampai di sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan jika belum berbuat demikian. Tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan platform dan dikenang dalam video-video kami. Pernahkah anda melihat sebarang penggunaan menarik bagi titanium atau tungsten dalam kehidupan harian anda? Tinggalkan di ruangan komen, saya ingin tahu. Di sebelah sini terdapat 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, tinggalkan tanda suka, langgan saluran, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa anda di video seterusnya.